Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aizan. Saya akan ceritakan tentang projek kami, iaitu mengenai taraf switch dan soket manual kepada automatic wifi. Inilah dia. Ini adalah switch automatic wifi dan ini adalah soket automatic wifi. So, apa beza switch lama dengan switch baru? Switch baru ni yang pertama nampak moden lah, nampak cantik, nampak elegan. Lepas tu kita boleh mengurangkan pembaziran tenaga elektrik. Kerana apa? Kerana kalau switch biasa, kita tak tahu dalam tu bangunan tu sistem menyala ke tidak. Kalau dalam handphone ni, kita boleh detect. Macam mana saya kata boleh detect? Macam ni. Dalam switch ni, ada apps dia. So, kita boleh pantau daripada apps dia. So, sekarang ni, kita boleh lihat switch lampu sedang on dengan switch kipas pun sedang on. Bermakna kita tahu dan lampu dalam ni semua tengah function. So kalau anda kata kita keluar dan nampak tu, kita tak perlulah masuk sampai tutup secara manual. Kita boleh menggunakan melalui telefon. Kita tutup saja. So itulah sedikit pasal switch yang kami lakukan ini. Alright, seterusnya adalah soket automatic wifi. Seperti fungsi dia sama je seperti switch tadi. Dan dia macam biasalah, nampak cantik, kemas semua. So nampak mahal lah. Dan kita boleh mengawal dia menggunakan telefon. So sekarang ni soket ni berada dalam keadaan mati. Macam mana nak tahu? Sini dia ada bintik merah menandakan ini sudah mati. Bila kita on dia, dia akan ada lampu warna biru. Dan bila on di situ, automatik dekat apps dia akan detect yang dia tengah on. Dan soket ni juga banyak features baru. Kalau soket lama manual, dia tak ada USB port, dia tak ada yang universal. Macam ni universal lah, mana-mana plug pun kita boleh pakai. So tak perlulah tukar flat top. Kalau contoh beli barang pada China, flat top lain, tak perlulah tukar sebab dia dah boleh pakai. Okay, good. Dan kat telefon dia ni, dekat sini kita boleh matikan salah satu. Contohnya, kita tak nak pakai soket, kita boleh matikan soket. Tapi USB dia still ada current. Macam mana nak tahu? Sekarang ni saya dah off kan switch, USB on. Sekejap ya. Ia masih berfungsi. Sama juga kalau saya tak nak pakai USB, saya hanya perlukan off USB dan pakai flat top saja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizan akan tunjukkan cara-cara untuk connect smart switch. So langkah pertama sekali kita perlu ada apps dia lah. Apabila dah masuk apps dia, kita perlu tekan tambah dan add device. Kemudian dekat switch ni, tak kisah mana-mana button, kita hold sampai dia blinking. Agak lama sikit ya. Alright. So sekarang dia dah blinking dan dia ada keluar switch dia. So kita hanya perlu tekan dan next. So sekarang dia tengah pairing. Lama sikit ya. Akan masa sebab wifi slow. Alright, dah successful. So dekat sini kita boleh adjust nama dia lah. Contohnya switch ni adalah switch untuk lampu. Kami boleh tulis ni switch lampu dan finish. Done. Okay, ini adalah selepas kita dah set tu dah. Ni switch 1, switch 2. So sekarang ni merah ni menunjukkan dia sedang on. Bila saya tekan off, dia akan mati. Okay. So kalau kita nak on, tekan saja. Dan ia juga boleh secara manual. Itu saja daripada kami. Terima kasih.